Spot makan cantik sangat. Yang bestnya boleh makan sekali dengan ikan ni tau. Kolam ikan betul-betul dekat tepi kita je. Anak nak bagi makan ikan kat tepi ni je, dah tak payah pergi jauh-jauh. Sebenarnya tempat ni dah wujud lama dah dulu. Cuma dulu kita orang tak yakin pun nak pergi. Tapi baru-baru ni katanya owner dah tukar dari brand jadi restoran baru, owner Muslim. So barulah kita orang rasa nak pergi. Yang tak tahu lagi, tempat ni dekat Hulu Langat, Selangor. Nama tempat ni sekarang dah jadi Sempurna Garden. Ini pula nama company dia. Mainly untuk dinner, dia orang buka start 5 petang. Tapi korang datang waktu malam lah, baru cantik. Kalau datang waktu siang macam ni, nampak sendu. Tapi kalau datang waktu malam, sangat-sangat cantik. Masuk-masuk dari depan ni pun dah lawa. Lepas tu dia ada banyak spot bergambar juga. Parking pula RM2. Lepas bayar parking, korang akan dapat makanan ikan. Menu dia pula kebanyakannya western. Ada pasta, ada pizza. Lepas tu chicken chop. Lepas tu nasi pun ada jugalah sikit-sikit. Boleh tengoklah menu ni. Range harga dia pula bermula RM20.90. Lepas tu adalah yang paling mahal sampai shell out 100 lebih. Untuk air pula harga paling murah RM3.90. Lepas tu kalau nak air tin dalam RM6.90, jus RM10.90 dan ada air yang lebih mahal sikit dalam RM14 macam tu. Untuk makan 2 hingga 3 orang boleh estimate bajet dalam RM50 sampai RM90. Yang kita orang order ni pasta carbonara, Mongolian chicken dengan udang buttermilk. Dari segi portion tu agak besar juga dan rasa pun agak okey. So overall experience kita orang boleh bagi dalam 7/10 untuk Sempurna Garden. Bolehlah datang kalau ada special occasion.